Hutan simpan kekal Merbok adalah sangat unik dari segi biodiversitinya, membuatkannya lebih istimewa. Sumbernya juga digunakan oleh penduduk setempat bagi menjana ekonomi mereka. Tidak cukup dengan itu, setengah daripada biodiversiti paya bakau dari seluruh dunia boleh dijumpai di sini. Hutan paya bakau Merbok mengandungi kepelbagaian spesies bakau tertinggi di dunia dalam satu kawasan yang kecil, hanya dalam keluasan 4,000 hektar. Sebanyak 40 daripada keseluruhan 70 spesies pokok bakau seluruh dunia telah berjaya direkodkan di sini. Hutan paya bakau Merbok yang diwartakan pada 29 Mac 1951 juga mempunyai ekosistem yang amat baik dan membekalkan sumber makanan kepada fauna, selain menjadi zon penampan kepada tsunami dan hakisan. Pokok bakau sangat unik, mempunyai sistem akar yang kuat, sifat batang dan daun yang istimewa, mampu beradaptasi untuk terus hidup di dalam habitat yang menerima air pasang surut air laut. Keadaan kawasan pasang surut berlumpur yang lembut berselut dan cetek menyokong sistem akar bakau yang pelbagai jenis. Walaupun berbau busuk, hutan bakau sangat dinamik dan produktif. Ia memainkan pelbagai fungsi ekologi yang penting di persekitaran, terutama kepada komuniti yang tinggal di sekitarnya. Bau busuk gas hidrogen sulfida dan air yang hitam adalah hasil daripada proses pereputan buah bakau dan daun yang berlebihan dengan tindak balas bakteria dalam lumpur yang berkurangan oksigen. Berdasarkan keunikan biodiversiti di sini dan juga biodiversiti ini diguna oleh komuniti, maka pada tahun 2015 Kerajaan Negeri Kedah telah mencadangkan untuk mencalonkan kawasan ini sebagai UNESCO Biosfera. UNESCO Biosfera ialah satu kawasan yang sangat tinggi dengan pelbagaian dan juga komuniti tempatan mengguna sumber ini untuk penghidupan mereka. Jika diwartakan, kawasan ini akan melalui satu proses pemuliharaan yang melibatkan pembangunan mapan, usaha komuniti dan pendekatan sains yang membolehkannya kekal terpelihara dan mempunyai daya penarik ekopelancongan. Meskipun kawasan ini bakal menjadi rizab biosfera ketiga di Malaysia, namun ini adalah yang pertama melibatkan kawasan hutan paya bakau. Selain dari kepelbagaian bakau, terdapat lebih dari 100 spesies ikan, molus, krustasia dan semua ini menampung sumber ekonomi kepada penduduk tempatan bagi menjana ekonomi. Bolehlah, kadang-kadang kalau tak ada orang masuk tu, dah boleh lah. Kalau ada orang masuk tu, tak tentu lah. Saya ikut angkat tadi sebiji lagi tengok. Ni tak tahu lah. Kadang-kadang tak ada tentu, kadang-kadang 4-5 biji, seekor. Kadang-kadang 2-13 biji, oh seekor mau dapat. Tentu lah. Namun, keadaan semasa dilihat semakin mengancam hutan paya bakau Merbok dan langkah proaktif perlu diambil segera dan pewartaannya sebagai rizab biosfera UNESCO adalah langkah terbaik dalam memelihara khazanah yang tiada bandingannya ini. Tapi untuk kedua-duanya ini seiringan, maka kita perlu usaha penyelidikan pendekatan yang inovatif supaya kedua-dua biodiversiti dan juga komuniti tempatan dapat hidup seiringan bersama.
Majlis Perbandaran Sungai Petani sedang dalam usaha mengangkat 3 produk utama di daerah Kuala Muda ke peringkat yang lebih tinggi kerana bernilai tinggi dari segi pelancongan. Ia adalah Jerai Geopark, Lembah Bujang dan Hutan Paya Bakau Merbok. Sekumpulan penyelidik dari Universiti Sains Malaysia USM sedang giat menyiapkan dosir bagi membolehkan hutan Paya Bakau Merbok dapat diwartakan sebagai Rizab Biosfera Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Cadangan mewartakan khazanah emas negara yang dibuat dengan usahasama Kerajaan Negeri Kedah itu kini sedang dalam proses akhir pengemaskinian data dan dokumentasi. Kita meletakkan hala tuju baru di dalam perancangan dan pembangunan bandar daerah Kuala Muda ini dengan memasukkan komponen baru, iaitu kita melihat tentang pembangunan pelancongan. Ini disebabkan oleh daerah ini sebenarnya mempunyai kepelbagaian produk-produk pelancongan yang boleh diketengahkan. Projek yang diketuai Profesor Dr. Siti Azizah Muhammad Noor disifatkan melengkapi pakej pelancongan negeri Kedah serta kerajaan negeri akan memberi sokongan penuh ke arah melestarikan kawasan ini selain komited dalam membantu menaikkan aktiviti sosio-ekonomi masyarakat setempat. Sekarang ni kita berada di kawasan yang kita kenali sebagai Batu Buruk, di mana wujudnya Batu Buruk ni dah ribuan tahun yang lalu. Ya, ini kalau kita kenali dia sebagai Batu Buruk, bermakna batu yang ada di dalam kawasan laut ataupun di dalam kawasan sungai yang mempunyai tahap pH air masin yang tinggi. Kita kenali dia juga sebagai batu laterite. Hasil dari kerjasama antara Majlis Perbandaran Sungai Petani dengan USM, kumpulan penyelidik telah tampil dengan pelan strategik jangka pendek dan panjang untuk memelihara kawasan ini, termasuk menjadikannya kawasan eko-pelancongan yang lestari. Kita juga bersama dengan beberapa agensi dan juga pihak universiti melihat tentang potensi produk-produk yang kita ada ni bukan setakat di peringkat tempatan, tetapi kita menjangkakan ataupun kita bersetuju bahawa produk-produk yang kita ada ni boleh diketengahkan sehingga ke peringkat dunia. Majlis Perbandaran Sungai Petani sedang giat melaksanakan pakej-pakej pelancongan serta membantu memperkenalkan produk aquamarin juga sebagai salah satu produk pelancongan dalam daerah Kuala Muda melalui usaha mempromosi dan menaik taraf infrastruktur. Ekopelancongan adalah lawatan yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar, menggalakkan pemeliharaan alam sekitar serta memberi faedah kepada komuniti tempatan melalui penglibatan mereka dalam industri berkenaan. Ekopelancongan mempunyai impak pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahawa ekopelancongan Taman Paya Bakau telah dimajukan oleh pihak berkepentingan. Namun, penglibatan komuniti di sini masih kurang. Ini menyebabkan peluang ekonomi kepada penduduk masih tidak meluas. Perubahan cuaca dapat dirasai oleh penduduk kerana proses pembangunan semakin pesat dijalankan.
keadaan sosial penduduk tempatan semakin maju akibat pertambahan kedatangan pelancong. Kita jangkakan dalam pembangunan pelancongan di daerah Kuala Muda ini, khususnya kawasan tarikan pelancongan di Lembah Bujang ini, ianya akan memberi ataupun mendatangkan impak yang cukup besar sekiranya ianya berjaya dilaksanakan. Dalam konteks impak terhadap sosioekonomi penduduk setempat, umpamanya, apabila kedatangan pelancong meningkat, kita rasakan bahawa semua pemain-pemain dalam industri ini akan mendapat faedah. Antara manfaat lain yang akan diperolehi jika mengekalkan Kedah sebagai lokasi bakau berdiversiti, hutan paya bakau merbuk sebagai makmal hidup antarabangsa, aktiviti sosioekonomi penduduk setempat akan ada peningkatan. Kebanyakan nelayan kecil seperti ini akan berupaya mengubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik dari sekarang yang hanya bergantung hidup dari hasil tangkapan yang tidak seberapa. Agrotourism adalah konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti berkaitan sektor perikanan, perladangan dan penternakan kepada pelancong dalam dan luar negara. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh kreativiti pengusaha sektor itu sendiri. Antara pengusaha agro pelancongan adalah Encik Muhammad Rizwan Ishak di Sungai Batu yang telah berjaya membuktikan kejayaannya melalui ekopelancongan dan penternakan tiram. Pak Surizwan mula bergiat dalam sektor agro pelancongan di Sungai Batu apabila menyedari potensi kawasan tersebut yang terkenal sebagai tapak arkeologi Lembah Bujang. Namun, beliau tidak menyangka kawasan tersebut yang unik dan dikelilingi hutan paya bakau adalah habitat yang paling sesuai bagi hidupan akuatik yang eksotik, iaitu tiram. Bagi pandangan Pak Su tentang hutan paya bakau ni, memang penting untuk nelayan-nelayan sekitar Sungai Mabuk ni. Sepanjang Sungai Mabuk ni, penduduk yang ada di tepi ni kebanyakan nelayan. Dan hutan bakau ni lah tempat mereka ni semua cari pendapatan. Di Malaysia, tiram jenis Crassostrea adelaide merupakan spesies utama yang diternak secara komersial kerana permintaan yang tinggi dalam industri perhotelan dan restoran tempatan. Untuk asingkan saiz-saiz ni, setiap bulan kena dilakukan. Kalau tak lagi banyak saiz yang kita kena asingkan. Keunikan hutan bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies haiwan dan juga tempat bagi pembiakan plankton yang banyak merupakan sumber makanan utama tiram. Malah, ternakan tiram ini telah menjadi tradisi turun-temurun bagi penduduk di sepanjang Sungai Batu. Gabungan penternakan tiram dan pelancongan yang sedia wujud di kawasan Sungai Batu ini membolehkan beliau membuka pusat agro pelancongannya yang kini telah memasuki hampir sedekad lamanya. Jadi kita tahu bahawa kawasan ini oleh kerana ketinggian biodiversitinya adalah sangat penting dalam perikanan dan juga aquaculture. Ya. Dan kedua-dua aktiviti ini adalah sangat penting bagi komuniti tempatan. Dan tapi kita tahu juga bahawa aktiviti kedua-dua ini kalau tidak dikawal boleh merosakkan environment ataupun dari segi aktiviti perikanan boleh menyebabkan kepupusan. Jadi kita perlu juga melalui peraturan dan memang sudah ada peraturan di mana perikanan harus dikawal ya, dengan sebaik-baiknya. Itu dengan pengawalan tertentu, dengan peraturan tertentu yang memang sudah wujud di sini.
Dalam usaha meningkatkan pengeluaran tiram di ladang ternakannya dan juga untuk kelangsungan kehidupan akuatik itu, Pak Surizuan bergiat cergas dalam kerja-kerja pemuliharaan kawasan paya bakau di sepanjang Sungai Batu melalui Pertubuhan Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak Lembah Bujang. Antara aktiviti yang dijalankan adalah dengan melaksanakan program penanaman semula pokok bakau, kempen kesedaran tentang pentingnya hutan paya bakau bagi penduduk yang bergantung hidup dengannya serta aktiviti mengikut keadaan semasa. Aktiviti ini turut sama dijayakan dengan kerjasama pelajar pelbagai institusi pendidikan tinggi dalam negara mahupun luar negara. Aktiviti dan program yang dijalankan merupakan sebahagian daripada aktiviti yang dapat diikuti oleh pengunjung. Selain menjaga alam sekitar, penjagaan sungai dan hutan bakau sebenarnya penting dalam pemeliharaan hidupan akuatik di sungai ini. Antara usaha murni Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak Lembah Bujang yang dijalankan di sini adalah sesi kelas tuition percuma kepada anak-anak penduduk kampung terutamanya. Ini kerana sesuai dengan pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak inilah yang akan mewarisi dan melindungi tempat ini setelah ketiadaan pejuang-pejuang habitat bakau ini. Kebiasaannya, Hamidah binti Abdul Rahman, isteri kepada Pak Surizuan atau Mak Su, akan mengambil alih tugas mengajar subjek bahasa Inggeris dari Pak Su kerana Pak Su sedang terlibat dalam urusan menaik taraf dan membaiki rumah rakitnya. Di tempat Pak Su ni ada anak-anak tuition. Kadang aktiviti tu kami lakukan bersama-sama anak-anak tuition ni, memungut sampah dengan volunteer juga, tolong mengungut sampah di sungai dan kami buang di darat. Kalau kita bawa pelancong, kita rasa seronok kalau sungai kita cantik. Tapi kalau kita tak seronok kalau kita nampak sampah waktu kita bawa pelancong. Apa jua perancangan atau pembangunan yang dibuat di kawasan ini akan dipastikan untuk tidak mengganggu sebarang aktiviti ekonomi penduduk sekitar. Kita perlu temui imbangan antara aktiviti ekonomi, pelancongan dan perikanan yang boleh menjana pendapatan kepada masyarakat setempat, tetapi dalam masa yang sama tetap memelihara alam sekitar. Pengiktirafan sebagai Rizab Biosfera UNESCO tidak sekadar akan menarik kedatangan pelancong dalam bidang tersebut, malah turut membantu menyelamatkan khazanah alam di situ selain membolehkan pembetulan dibuat terhadap bentuk pembangunan di kawasan berkenaan. Di sinilah Profesor Dr. Mastura Jaafar mengambil tugas dalam mengkaji kajian pembangunan pelancongan di kawasan akuakultur Sungai Merbok. Ini kerana Merbok mempunyai 3 kekuatan destinasi pelancongan yang saling melengkapi antara Jerai Geopark, Arkeologi Sungai Batu dan Biosfera. Pada masa ini, berdasarkan kajian saya, kesediaan komuniti agak perlahan di mana mereka masih belum sedar sepenuhnya sumber-sumber yang ada di Merbok untuk dijadikan aset pelancongan.
Okey, mereka mungkin disebabkan oleh kekurangan program kesedaran daripada pihak kerajaan sendiri. Jadi local community masih tidak terlibat sepenuhnya dengan untuk memajukan dan untuk memelihara kawasan di sekitar Merbuk. Pembukaan hutan, pembangunan yang tidak terancang, maklumat tentang kepelbagaian biologi, kesedaran masyarakat dan perhatian pihak berkuasa tentang perlindungan dan pemeliharaan biologi menjadi cabaran berterusan kepada dasar yang kerajaan sediakan. Dasar Kepelbagaian Biologi yang dibangunkan pada tahun 1998 dan dilancar semula pada tahun 2016 akan menjadi sia-sia sekiranya tidak ditangani dengan baik. Hutan simpan kekal Sungai Merbuk mempunyai setengah daripada biodiversiti mangrove ataupun hutan ataupun paya bakau yang terdapat di dunia ini. Iaitu lebih kurang 40 spesies hutan bakau terdapat daripada lebih kurang 70 spesies yang terdapat secara global. Dan banyak keunikan yang terdapat dari segi biodiversitinya selain daripada jumlah spesies yang ada, iaitu ia juga merupakan satu kawasan yang menjadi sempadan bagi sesetengah spesies, di mana hanya spesies yang terdapat di kawasan utara daripada kawasan ini tetapi tidak terdapat di kawasan selatan daripada kawasan ini. Hutan bakau sangat penting dalam pemindahan tenaga dari darat ke ekosistem laut. Perebutan daun, buah dan ranting merupakan asas kepada rantaian makanan marin. Bakteria memecahkan bahagian tumbuhan yang gugur, menghasilkan nutrien ke persekitaran dan digunakan oleh hidupan laut. Akar bakau menjadi tempat ikan, ketam, udang dan siput tinggal, bertelur dan membesar. Dasar Kepelbagaian Biologi daripada tahun 2016 ke 2025 telah menyediakan satu panduan terbaik bagi pemeliharaan kepelbagaian biologi dan kelestariannya. Ketiga-tiga komponen yang kita katakan bernilai tinggi ini kita jangkakan apabila ianya diselaraskan tentang pembangunan dan pencapaian kepada status ataupun pengiktirafan kepada tiga-tiga tapak ni, ia mampu menjadikan daerah Pulau Muda lebih dikenali. Bukan sahaja dari peringkat tempatan, malah ianya lebih sehingga ke peringkat dunia. Kerajaan dan masyarakat perlu meningkatkan kefahaman tentang pentingnya hutan bakau dan perlunya pemeliharaan hutan bakau di sepanjang pantai. Semua pihak berkaitan perlu bekerjasama dalam menyelaras pembangunan kawasan pantai dan muara sungai agar kawasan hutan bakau dapat dilindungi dan dipelihara.